Yang pertama, kita cuba untuk perbaiki niat kita untuk sentiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa sahaja yang kita buat dalam bulan Ramadan akan dapat ganjaran berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula, kita banyakkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak berzikir serta beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana di bulan Ramadan inilah bulan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dibukakan ke semua pintu syurga kepada setiap umat Islam. Yang ketiga pula, kita tidur awal setiap malam supaya kita boleh bangun awal untuk tahajud serta menghidupkan malam-malam kita di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, yang amat penting, yakni kita memperbanyakkan bacaan Quran, kerana di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran kepada umat Islam, dan di bulan Ramadan inilah dilipat kali gandakan pahalanya. Jadi kalau di bulan biasa kita baca Quran dapat 10 kali pahala, tapi di bulan Ramadan akan dilipat kali gandakan ganjaran pahalanya. Jadi itulah antara persiapan kita di bulan Ramadan. Jadi kita sama-sama menghidupkan bulan Ramadan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.